Pada pergi sekolah okey ni. Saya pergi sekolah pakai songkok, beg tu kalau cakap. Kalau 5 subjek tu untuk 5 hari tu, 5 hari saya bawa. Tapi daripada situ lah saya nampak yang muka mak saya yang memang jaga saya daripada kecil, dengan ayah saya yang macam cakap apa, yang bagi saya didikan yang betul apa semua kan. Nampak muka diorang kecewa sekecewanya. Sesuai dengan SOAC, setiap orang ada cerita. Kita tak nak judge orang lain. Kita tak nak berandai-andai. So kita bawa sosok Shorty hari ni untuk bersama-sama dengan kita. Kita nak tahu, kita nak dengar apa cerita di sebalik tattoo tu sendiri. Dia macam tu lah lebih kurang. So itu dah. Ni dia Shorty. Hey. Shorty, okay. Thanks. Dah sampai dekat sini. Terima lamaran, terima pelawaan daripada podcast yang tak seberapa ni. And sudi nak berkongsi juga cerita, walaupun yelah dalam masyarakat di Malaysia Islam, benda yang macam ni agak sensitif. Betul. And negara macam ni. Agak sensitif. So Shorty mungkin boleh kita buat disclaimer dululah. Kita bukan nak katakan yang bila kita bawa benda-benda yang macam ni, kita tahu ada community yang mempertahankan, betul, yang ada tattoo artist, betul. And ada community yang macam ni. Bukan kita nak bagi tahu yang kita menidakkan dia orang punya periuk nasi ke apa ke. And kita juga nak jaga juga sensitivity yang mana di Malaysia ni majoriti Melayu dan beragama Islam. Kita bukan juga nak kata kita nak mengiyakan yang tattoo ni boleh, betul. Tattoo ni ada alasan yang boleh buatkan, betul, kita boleh buat. So bukan macam tu juga. Jadi kita ambil sama-sama ambil iktibar. And juga saya sendiri Shorty, bila saya tengok karakter Shorty dalam live masa tu berbual, aku nak belajar something daripada dia. Sebab mungkin ada benda yang Shorty boleh kongsi, and saya pun boleh belajar sekali, and mungkin audience pun boleh belajar sekali. Sebab kita tak tunggu kita nak belajar tunggu orang tu famous, orang tu sifu, orang tu cikgu, baru kita boleh nak belajar. Tak, dengan sesama kita pun kita boleh belajar. So itu lah Shorty. Itu tujuan kita hari ni. Kita jemput Shorty untuk ada kat sini. Shorty, mungkin boleh perkenalkan diri dulu kepada mereka yang mana yang tak kenal mungkin. Nama saya Hafiz sebenarnya. Okay. Nama betul saya Hafiz. Hafiz. Kalau Islamik sikit Al-Hafiz. Al-Hafiz betul. Tapi memang Al-Hafiz. Al-Hafiz, Muhammad Al-Hafiz. Subhanallah. Nama saya memang sebab dalam family saya tu 7 orang. Saya nombor 5. Atas saya ni semua kakak. Memang jenis orang cakap apa? Islamik punya family lah. Kira yang agama cukup semua. Cumanya saya ni ibarat macam kami hitam. Dalam family kami hitam kan. Lebih kurang lah macam yang jenis degil ni. Dia seorang je yang degil dalam family tu, betul tak? Di dalam family saya haluan kiri. Dia seorang je yang degil. Saya kira kat situ lah orang cakap. Jenis terikut kawan-kawan. Macam lepas tu sekolah pula saya ni jenis macam sekolah tu rajin, tapi saya lebih kepada sukan. Saya minat sukan. Sport apa? Saya rugby. Rugby. Saya rugby. Masa high school setapak dulu saya rugby. Sekolah di high school setapak. High school setapak, betul. Itu tahun saya tak ingat. 2007 sampai 2011 kata. 11 ke 12 macam tu. Okay. Tak tahulah Shorty ada halangan tak untuk share umur ke? Umur saya 31. 31 tahun 94. 94. 31. Sekarang umur berapa? 90. Den. 96. Okay. So bayar korang lah. Average lah. 90s. Okay. Then masa tu umur tu dah saya sekolah sampai 16 nak ke 17. Orang cakap pertengahan tu lah. Pertengahan tu. Lepas tu saya berhenti sekolah. Masa saya berhenti sekolah tu yang macam-macam saya. Pada pergi sekolah okey ni. Saya pergi sekolah pakai songkok, beg tu kalau cakap. Kalau 5 subjek tu untuk 5 hari tu, 5 hari saya bawa. Memang jenis suka sekolah. Tapi saya tersalah langkah sikit kan. Sebab mungkin memberontak kan. Sebab family jenis family strict. Yang jenis kalau saya main bola bawah tu, contoh kalau saya turun bawah pukul 5 petang kan. Main bola. Pukul 7 kalau saya tak naik, mesti mak saya jerit dari atas ni. Dia akan jerit. Jenis family saya memang jenis tu. Memang jenis garang dengan saya.
kalau nak cakap kena belasah tu memang selalu kena belasah. Okay. Ah, Saya suka dengan pasal family. Family Shorty dia orang yang straight, orang yang tegas. dia Mak dengan ayah. mak dengan ayah jenis tegas. Dia Mak macam cikgu. mana? Tak, mak saya tak cikgu. Dia mak saya orang biasa. Mak saya berniaga. Berniaga. Ayah? Ayah saya jaga showroom Royal Selangor. Alhamdulillah masih lagi masih. Masih hidup. Dulu masih. Alhamdulillah. Okay. Tapi didikan. Didikan. Dia orang ni jenis tegas sebab didikan. Macam sekolah kau tak pergi memang orang belasah. Getah payap tu memang melekat lah kat badan dah. Pernah? Banyak kali dah sekali. Masih budak-budak Kita degil. Pergi sekolah ada je alasan PL semua kan. Tapi dalam orang tegas tu saya still nakal juga orang cakap. Merontak kan. Lepas tu lepas daripada saya berhenti sekolah tu saya start kerja. First saya kerja kalau saya tak ingat. First saya kerja dengan ayah saya ke tak saya. Ayah saya ni jenis main basikal. Dia tak suka bawa motor, dia tak suka bawa kereta. Dia akan kayu basikal. Dulu saya duduk Ampang, ayah saya kerja dekat Hotel Istana. Dia akan kayu basikal. Daripada Ampang ke Raja Culan tu, dia akan kayu basikal. Sampai sekarang? Sekarang tak lah. Sekarang dah naik motor lah. Saya mungkin sebut faktor usia dia. Faktor usia. Faktor usia. Betul memang. Tapi dia memang kuat basikal. Sebab masa sekolah dulu pun memang dia hantar kita orang pergi sekolah naik basikal. Dia banjirkan kita orang benda-benda macam tu kan. So mesti fit kan? Saya dengan ayah memang ngam lah. Tu bila saya dah start ke arah ni, itu 360 orang cakap. Ke arah ni tu. Dia terbalik benda tu. Ke arah ni. Okay. Tak apa. So macam Shorty. Okay. Cukup lah kot pasal family tak? Okay, kalau abang nak tanya apa-apa, boleh tanya tak? Santai Okay, kita santai. Tapi kalau Shorty rasa, ni agak tak selesa untuk jawab, cakap, tak apa, saya faham. Next. Okay, boleh. Kita santai ya. Itu best. Peace. Aku tengok masa Shorty ni live, best gila. Cara dia cakap santai, dia siap bercakap sambil ketik kuku. Masa tu ketik kuku kan. So ketap. Melayan komen orang. Saya jenis suka baca komen. And surprisingly yang masa, yalah kita tahu sebenarnya platform TikTok ni yang dulunya kita tengok memang tempat yang bergelora. Dia orang punya soalan, dia orang punya penerimaan dahsyat, dia orang punya soalan. Kadang-kadang ada jenis netizen yang komen semata-mata nak orang perasan dia. Nak perasan dia. Dia cari masalah. Dia cari masalah. Dia cakap, ni apa? Kau bodoh sampai bertatu ni. So dia nak orang notice. Dia rage bait kat situ. Dia rage bait. Betul. Yang tu. So tapi masa tu, penerimaan netizen dia bercakap pun, tanya pun, sampai je. Betul. Tapi selama saya live, saya benda tu memang spontan. Saya live selama, saya rasa dah masuk tahun ni tahun kedua lah. Tapi saya memang tak konsisten lah. Saya live ikut time saya sebab saya busy kan. Ikut time saya. Tapi selama saya live tu, kalau nak cakap percentage orang masuk pagi saya rasa 1% je. Sebab saya start pada awal tu, sebab saya jenis macam dah terbiasa dengan salam. Orang masuk saya akan bagi salam. So orang mungkin dah terbiasa dengan benda tu. So orang nak masuk terus sembuh pun orang dah fikir 18 kali. Dia ni okey ni. Dia okey dia. Dia ni okey ni, bagi salam. Tapi saya tak cakap saya baik lah. Saya dah terbiasa dengan benda tu. Okay. Saya dah biasa dengan benda tu. So orang masuk pun mostly yang akan, kebanyakan doa lah. Macam-macam makcik masuk kan. Diorang memang doakan saya. Makcik-makcik. Jadi saya jadi seronok. Saya jadi cap. Ya. Saya ingat saya dah terpinggir dah. Dah tersisir daripada dunia yang, sebab kita macam ni kan. Faham. Kita dah tersisir sebab tu lama-lama macam, ada lagi rupanya orang yang boleh accept dan doa dengan saya kan. Saya macam, alhamdulillah macam ni kan. So saya live lagi. Saya share lah. So orang tanya, bila orang tanya saya akan jawab. Memang saya akan jawab. Tanya lah macam mana. Satu. Soalan tu lah, ulang lah 5,000 kali pun saya akan jawab benda sama. Betul? Saya akan ulang. Saya perasan tu. Betul. Padahal dah ni, sorry bang, saya baru masuk. Ada yang dia. Sorry bang, saya baru masuk. Saya tanya dia. Betul. Ulang balik. Saya akan ulang balik. Ulang balik. Okay. Okay bro. Of course lah. Bila dah dalam keadaan macam ni, kita nak tahu macam mana titik mula boleh berfikir nak ada nak bertatu tu lah. Adakah masuk geng, kita tahu lah kalau bila masuk geng kongsi gelap ke, masuk geng-geng gangster ke, ataupun sekadar rebel, ataupun sekadar nak eksperimen, ataupun ada yang berlaku dalam diri bro sendiri membuatkan bro rasa pergi mampus, aku nak buat benda yang
Yang di luar. Kau jangan kan. Kalau macam first punca tercetus saya dapat itu. Saya tak pernah Masa tu join tahun dalam bila? 2017. Sekejap saya kena ingat balik, kena recall betul-betul. Time tu saya 17 sekarang 31. Dalam 14 tahun lepas. Dalam 2000 berapa 14 tahun lepas. 14 tahun lepas betul. Time zaman tu jenis ada community kan. Kalau kita keluar kita akan berkumpul satu tempat. Macam kalau kita keluar, contohlah orang cakap kalau keluar hari Sabtu lah, orang cakap keluar KL lah orang panggil. Keluar KL kita akan jumpa. Kita boleh pilih. Macam kalau macam saya memang jenis lebih kepada, saya minat hip hop apa semua kan. Yang klasik-klasiknya barang, baju besar-besar semua memang jenis minat. So kalau kita keluar ni, kita akan nampak macam okay ni grup ni, okay budak punk. Grup ni budak skinhead. Okay grup ni budak Chikanos. Dia banyak. Dia banyak cabang-cabang dia. Tinggal kita nak pilih, kita nak masuk mana satu. Masa kita muda lah, masa zaman-zaman tu. So macam dia terpengaruh benda tu. Lepas tu bila lama-lama fikir, saya pula jenis minat, saya memang melukis. Saya memang daripada kecil memang melukis. Memang saya minat melukis. So bila benda tu saya dah lampau terbiasa, betul saya start contoh tangan dulu dengan marker pen. Saya start contoh tangan dulu dengan marker pen yang pun cakap, bukan marker pen, dia ball pen tapi yang basah tu. Lepas tu bila kita letak something tu dia akan kekal tau. Dia kekal kejap dalam 2-3 hari. Saya lupa apa benda nama krim tu, saya tak ingat. Saya buat benda macam tu hari-hari. Saya buat betul-betul lama kan. Dia dah start dah. Dia datang dah, dia punya rasukan tu. Masa zaman tu pula saya main basikal, saya main BMX. Kawan saya seorang ni, saya ada seorang kawan. Kira sahabat saya lah. Memang yang sama-sama ke jalan ni lah. Cakap jalan rosak ni. Tapi dia sekarang bagus. Nanti cerita dia punya side lah. Okay, boleh. Dia dengan saya lah. Cakap apa kata kita buat tattoo nak. Yang member pun saya ingat dia nak larang saya. Tiba-tiba je masa tu. Random saya cakap kat dia, apa kata kita buat tattoo nak. Saya tunjuklah gambar kat dia. Zaman tu handphone apa je kan. Gambar kita ulang-ulang dia tengok. Dia pun saya ingat dia nak marah saya ke apa. Tapi dia pun join sekali. Saya cakap kat dia hujung bulan kita buat. Hujung bulan tu betul-betul dia datang rumah saya tak ingat. Tapi pagi dia datang rumah saya. Dan tu mall belum buka lagi. Dalam pukul 10 something dia datang. Dia ketuk pintu lah. Dia panggil saya. Mak saya jawab. Mak cakap kawan kau datang ni kan. Saya keluar. Jom lah cakap nak pergi buat. Saya memang rasa nak pergi buat. Tapi bila dah sampai masa tu saya macam betul ke ni aku decide ni kan. Kawan dekat luar ni. Ya mampus lah. Siap-siap. 50-50 juga. Sempat 50-50. 50 juga sebenarnya time tu. Tapi saya macam rainbow je lah. Pergi time tak ada knowledge apa semua kan. Memang tak ada knowledge pasal tattoo. Tak tahu apa buruk dia. Okay. Yang masa tiba-tiba yang main sembuh tu memang random datang. Randomly. Sebab kita orang ni macam saya dengan kawan saya tu, kita orang terpengaruh dengan culture macam, bila culture luar ni macam budak-budak Chikanos. Diorang ni jenis yang apa tu kat Chikanos? Chikanos dia yang ideologi skinhead. Dia bukan skinhead, dia lebih kepada Mexican punya gangster tu. Yang Okay. kepala botak semua. Itu Chicano. Kita orang terlebih ke culture tu. Kita orang minat culture tu. Sebab diorang ni jenis kemas. Diorang jenis pakai baju gosok. Memang apa benda pun diorang gosok. Memang kemas rapi. Bersih. Memang diorang neat. Memang kalau abang nampak tu memang kemas. Tapi diorang dark side diorang tu lagi teruk lah sebenarnya. Tapi saya minat dia punya style tu je. Sebab diorang kemas. Dia style hip hop juga. Betul. Cara pemakaian dia. Pemakaian dia betul. Tapi bukanlah dia kenalkan diri sebagai dia ni hip hop. Dia gang lah. Senang cerita dia gang. Dia street gang. Dia street gang. Chikanos tu label untuk street gang. Betul. Okay. Lepas tu kita terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Mulalah start datang rasa nak buat tu kan. Bila dah buat tu lah. Buat. Kawan saya ajak datang rumah saya. Tu kita pergi pun buat. Masa first buat tu sebenarnya 18 kali lah saya nak fikir balik rumah. Cakap macam mana aku nak balik ni. Dia dah siap dah ni. Dah siap dah. Time tu lepas pagi dia datang rumah saya tu, saya dah pergi lah, terus pergi buat. Kita orang cari kat Bukit Bintang tu, kita orang cari sebab situ kan banyak kedai tattoo kan. Betul. Berapa lama? Time tu saya tak ingat, tapi masa buat tu mungkin dalam dia buat sekali, saya pun buat sekali. Kita buat sama-sama. Okay. Dia buat kat tangan, saya pun buat kat tangan. Kat tangan tempat obvious pula tu. Tempat obvious. Saya buat kat tepi ni, dia buat kat sini, kat dalam. Tulisan je. Dia buat tulisan je. Okay. Dia buat kat sini, dia buat kat sini, saya buat kat sini. Tattoo pertama itulah first tattoo. Tu first tattoo kita orang. Apa maksud dia? Ada apa-apa maksud kat dia? Sini. Boleh tengok? Boleh tengok cerita. Dia dekat sini. Yang ni bahasa Thailand ni. Saya convert. Dia bahasa Inggeris sebenarnya tapi saya tukar ke bahasa Thailand. Maksudnya? Maksud dia kalau bahasa Thailand dia saya lupa nak cakap dia macam mana. Okay. Tapi kalau bahasa Inggeris dia can I say? Boleh saya bercakap? Itu je. Sebab dalam maksud tu nanti saya elaborate lagi. Okay. Maksud tu. Okay. Okay. Lepas tu kawan saya pun dah buat.
Lepas daripada dah buat tattoo tu, tong masing-masing jam macam, mati ni kalau balik ni. Bapak kawan saya tu pula memang garang. Bapak dia tu memang betul legit garang. Memang legit yang naik tangan dia. Tapi memang garang. Kalau tengok muka pun memang orang cakap berlari lah kalau kita budak-budak kan. Tengok muka bapak, bapak dah sampai lari. Memang bapak dia memang garang. Bapak dia ni botak licin. Memang garang bapak Polis. dia. Bapak dia bukan polis. Bapak dia tailor tak kasi. Bapak dia tailor yang jahit baju kan. Okay. Lepas tu dah buat apa semua tu, saya pun balik rumah. Buat macam biasa. Balik rumah tidur. Time tu dah pukul berapa kan. Tattoo saya lepak. Saya sudah lewat kan. Saya balik tidur. Kita nak sorot lah tattoo ni kan. Dia tak boleh pakai bandage tau. Dia tak boleh tutup dengan apa-apa tau. Dia kena biarkan benda tu Dalam dia ada aftercare dia. Dalam 3 minggu ke 4 minggu. 3 minggu 4 minggu. Dia kena sapu krim. Lepas tu tak boleh dengan kain yang kasar-kasar. Sebab dia still luka kan. Sebab dia pakai jarum. So tidur lah menerap. Tangan kat bawah bantal. Saya sedar-sedar. Tangan saya dah macam ni dah. Tangan saya macam ni dah. Yang best dia, saya turunkan tangan saya. Mak saya depan muka saya. Dia tengah tengok tattoo saya macam tu. Tengok lama je. Tapi daripada situ lah saya nampak yang muka mak saya yang memang jaga saya daripada kecil dengan ayah saya yang orang cakap apa, yang bagi saya didikan yang betul apa semua kan. Nampak muka dong kecewa sekecewanya time tu. Saya dah sedar lah benda tu. Tapi saya macam tulik lah nak ada apa, nak kena bantai lah. Saya dah fikir kena bantai lah, saya tak fikir dong kecewa lah. Time tu lah. Tapi saya nampak muka diorang tu memang wajar diorang tu, kita tahu kan muka seri orang kecewa macam mana kan. Faham. Memang nampak sehancur-hancurnya hati diorang. Time tu saya dah ni aku mati kena belasah ni lagi. Tu mak saya duduk kuih-kuih kan. Benda kau buat kat tangan kau tu kan. Dia diam cakap marker pen ni. Bapak saya muncul di belakang. Sempat lagi deny-kan benda tu. Dia ni pen. Sempat lagi lah. Maksud saya memang tattoo tu dah ada dah. Tak, maksudnya masa mak tanya tu. Saya sempat lagi pusing tu. Sempat lagi pusing. Kau terlepas ni. Tak terlepas kan. Tapi dia kuih bapak saya sampai. Saya expect pagi tu bapak saya kerja. Tapi dia sampai. So memang saya cakap ini masak aku ni. Ini masak. Bapak saya kuih. Kau buat tattoo kena belasah dia. Kena belasah bapak dia. Kena belasah. Itu kali apa? First time. Sepak. Tak, bapak saya ada naik kaki saya. Selama saya hidup, memang bapak saya ni memang tak pernah naik tangan kat saya, tak pernah pukul saya. Dia memang manjakan saya sebab saya anak lelaki sulung kan. Dia memang manjakan saya. Apa yang macam saya ada hobi dengan bapak saya. Macam kalau bapak saya balik kerja, dia akan repair basikal dia. Saya akan join sekali. Saya akan belajar dengan dia. Saya jenis suka benda-benda macam tu kan. Belajar dengan dia. Dia akan buat. Memang saya manjakan dia. Tapi bila dia dah jadi macam tu, saya cakap 360 benda tu. Apa yang saya pernah ada sebelum-sebelum ni, sebelum saya ada tattoo, berubah. 360 berubah. Memang 100% berubah. Tapi saya rebel lagi time tu. Saya rebel lagi time tu. Lepas daripada saya dah sedar benda tu, tapi saya still jiwa muda time tu kan. Bontak-bontak kan. Dia dah tak pandang ke arah macam mak bapak kita kecewa. Dia pandang kita memberontak. Kita macam hantar korang lebih-lebihkan anak-anak yang lain je kan. Dia jadi kita cari point orang yang lain pula. Padahal salah kita ni. Padahal salah kita. Ataupun masa tu Syoti rasa disebabkan yelah kan ada bila perasaan takut membuatkan kita lagi lantak lah. Betul. Kan? Kita nak counter sebenarnya balik. kita takut kan. Kita takut. Kita counter Betul, balik. kita nak counter, kita nak tak boleh rasa kita buat benda lain lagi. Lepas daripada tu saya dah start lepas daripada kantor tu lah, saya dah start keluar rumah, saya dah start jarang balik. Yang mana yang sebelum tu tak pernah jadi pun. Sebelum ni pernah jadi tapi tak seteruk ni lah orang cakap. Orang cakap tak terpusing sampai 360 lah. Tapi kali ni lagi worse lah. Saya dah start bertindik apa semua kan. Tindik kalau nak cakap gaul tu memang bebas lah orang cakap. Sorry Syoti. Dadah? Pernah terlibat. Pernah. Terlibat. Tapi dah tak lah sampai sekarang. Okay. Clean. Lepas tu dia apa orang cakap, saya dah start keluar apa semua kan. Bertindik. Yang bertindik tu memang dah aku dah buat tattoo. Tindik pula lah. Betul. Tapi sebenarnya pencetus dia tindik. Tapi saya tak pakai. Saya pernah tindik dulu. Sebelum saya buat tattoo saya pernah tindik dulu. Tapi saya tak pakai. Saya pernah tindik. Lepas tu dah start benda tu macam makin lama makin jauh. Dia bukan saya jauh dengan macam mana nak cakap bukan saya jauh dengan diri saya tau. Saya jauh dengan family saya sebenarnya. Lagi saya buat benda tu, lagi saya jauh. Lagi saya buat, lagi jauh. Macam lagi teruk perangai saya ni, lagi saya social ni, lagi saya keluar apa semua buat benda bukan. Lagilah gap saya dengan family tu makin jauh. Faham maksud saya? Syoti faham sedar benda tu. Sedar tapi kita buat lagi. Buat juga. Buat. Saya macam rindu pula kat family aku kan.
Pernah Dia tertik. ada, dia setiap hari ada je benda tu jentik. Hati saya macam, betul ke aku buat ni? Dia sebenarnya hari-hari saya rasa benda tu. Cumanya kita ni, sulit lah. Oh, daripada start buat, Sebenarnya betul. Betul. hari-hari itu pun ada rasa. Betul. Ui, Betul. ish. Dia ada je rasa, kita rasa bersalah, ada je rasa kita berdosa tu, ada je. Ada rasa kita hina tu, ada je. Cumanya kita time tu muda, darah berkobar-kobar, aku cakap menggelegak. Lagi kita, buat. Betul, bila makin lama makin jauh. Sedar-sedar dah 10 tahun saya buat itu. Pecah celik dah 10 tahun. Saya tengok badan saya pun dah berselerak-selerak kan. Dia start dah 10 tahun tu lah. Orang cakap dah 1 dekad tu kan. Saya dah rasa macam, kena slow dah ni kot. Dia dah benda tu dah makin serius tau. Okay, sebelum pergi ke slow tu, Okay. tattoo kedua, Itu kedua jap saya kena recall. Itu kedua ni kat mana Saya tak ingat. Sebab saya buat tu randomly. Saya rasa nak buat, saya pergi buat. Kadang-kadang saya pergi seminggu sekali. Kadang-kadang saya pergi sebulan sekali buat tattoo. Macam orang cakap, kerja ada duit, pergi buat tattoo. Macam tu. so Dia- macam, Dia random je datang benda tu. okay. Saya rasa sekejap buat, saya buat. Sebab dia tattoo ni, dia ada satu, dia punya ketagih yang Betul-betul, ketagih. Dia Saya pernah dengar juga. Ha. Ada orang cakap, dia kata start je buat tattoo, dia akan betul. keep on. Betul. Dia akan mindset kita akan ada satu benda yang memang busuk, saya rasa benda yang teruk. Alang-alang dah ada kan. Ayat tu, alang-alang dah ada. Benda tu yang paling jahat sebenarnya. Okay. Benda tu yang paling jahat. Benda tu yang saya fikir, alang-alang dah ada, buat lah kan. Tak cukup ni sikit lagi ni. Banyak lagi space ni. Dia ada mindset macam tu. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu yang bahaya. Saya pun bila terfikir balik macam, tololnya aku kan. Dia macam tu. Bila dah berumur kan. Tololnya aku. Masa buat tu, kita buat. Sebab tu cakap, dalam masa 10 tahun tu, sedar tak sedar tahu-tahu tattoo saya dah bersepah-sepah lah. Sedar tak Sedar sedar. tak sedar dia dah bersepah-sepah. Kalau nak cakap kulit badan saya, apa yang saya dekat badan tattoo ni, dalam 40%. 40% tu consider banyak lah bagi saya. Dia dah lebih kan. Dah lebih consider banyak. Macam tangan saya memang dah penuh. Belakang saya ada satu besar. Dada saya ada. Leher saya memang dah penuh. Kepala saya pun ada. Kepala tengok. Kepala saya ada. Ini. Oh, ya, okay. So saya macam, dah melampau ni kan. Dia dah macam dah melampau ni. Dia bila ngam 10 tahun tu, saya dah rasa macam, kakak-kakak saya pula dah kahwin. Dah ada anak. Anak-anak diorang awal-awal budak-budak tak tahu apa lagi. Tapi bila diorang start bertanya tu, Atam ni apa? Diorang panggil saya Pak Tam. Atam tu apa Pak Tam? Kenapa Pak Tam patah hitam? Kita rasa benda tu gurauan. Macam dia nak tahu. Tapi Dia nak tahu. bila kita fikir betul-betul, Itu education dia. itu kisah macam mana aku nak jawab nanti saya jadi macam mana aku nak jawab bila diorang betul-betul fikir. Takkan aku nak kena jauh dengan anak buah aku. Dia rasa benda tu datang memang, mental tu jangan cakap lah. Mental saya ni saya rasa tak pernah tidur. Saya tidur pun saya berfikir. Saya fikir macam mana aku nak counter balik aku punya silap ni. Faham tak maksud saya? Pernah insomnia? Pernah. Insomnia tu tak. Tapi jujur saya cakap, benda ni agak kasar. Saya pernah attempt. Suicide? Saya pernah attempt benda tu. Saya pernah cuba. Sebab saya macam, aku tak boleh. Aku rasa nak hadap akan datang ni. Sebab apa? Sebab mental saya terlampau torture tau. Dengan apa saya buat ni. Dengan dosa saya ni kan. Saya jadi macam. Tapi bila saya fikir balik, kalau aku terus end benda tu, kat sana pula aku nak settle. Tak habis. Menjawab aku ni kat sana ni. Lagi, Masak aku lagi, ni. lagi. Kat dalam dah kena libas kat sana lagi lah. Tu saya fikir-fikir balik. Tak apalah, teruskan lah. Teruskan je hidup. Tapi saya slow-slow lah aku cakap. Saya belajar solat balik. Saya belajar mengaji balik. Nak cakap solat tu memang saya jujur-jujur cakap Allah Ta'ala. Solat pun kadang-kadang tak pernah buat tu. Tapi saya nak benda tu. Sebab saya cakap saya ada pattern yang kalau saya nak benda tu. Memang pattern saya memang daripada kecil. Kalau saya cakap saya nak. Pattern saya memang macam tu. Kalau macam saya cakap saya nak tu, macam saya nak belajar solat, saya akan belajar. Biar lambat pun masa dia, biarlah orang gelak saya dah berumur ke tak solat. Saya nak benda tu. Start dalam fasa tu lah. Fasa yang orang cakap, fasa yang agak mencabar ni lah. Dalam 10 tahun ni. Tapi dalam 10 tahun tu sebenarnya ada satu benda jadi. Punca tercetusnya kepala otak saya ni dah start slow down semua benda. Ada satu benda terjadi. Saya nak cerita benda ni, dia agak privacy lah sebenarnya. Tapi boleh cerita dengan family. Tapi saya boleh ke cerita ke? Boleh. Boleh kan? Boleh. Dia dengan family saya punya cerita lah. Okay. Kalau bro tak kisah untuk ni kita tayangkan nanti. Tak apa, boleh je. Boleh tak je, tak ada masalah. Okay. Saya nak share je sebab macam orang cakap kan, tak menyesal buat itu kan. Sebenarnya ayat menyesal tu kan, dia menyesal je. Tapi dia punya, orang cakap torture tu kan, dengan apa yang kita lalui tu, dia punya, tak boleh lah saya nak cakap.
Sebab macam saya cakap daripada mula tadi kan, saya rapat dengan family betul. Mak saya bagi didikan betul kan. Macam kita degil. Tapi family sayang kita. Macam mana saya nakal pun dia tetap masak nasi untuk saya. Macam tu kan. Kita sayang lah dia kan. Lepas tu, bila kita dah terjentik hati ni, kita mesti nak patah balik ke dorang kan. Macam nak minta maaf kat dorang kan. Yang the best part dia, malam tu saya ada pergi lepak. Saya pergi lepak seorang. Saya keluar seorang. Saya ni suka keluar seorang. Pakai earphone saya keluar seorang. Saya melepak. Lepas tu saya macam nak balik rumah lah, nak minta maaf kat mak. Saya tiba-tiba saya tengah duduk tepi jalan kan. Time tu saya lepak dekat skatepark KLCC, tak ingat saya. Ni lepas sepanjang 10 tahun tu? Mungkin dalam 8 tahun macam tu, tak salah saya. Okay. Saya tak ingat gap dia bila, tapi saya rasa mungkin dalam 8 ke 7 tahun macam tu. Saya terdetik hati macam nak balik lah minta maaf kan. Tiba-tiba saya punya teringat kat mak saya tu kuat sangat. Padahal saya hari-hari balik rumah. Tapi tak balik lah. Mak saya tidur, saya keluar. Mak saya tidur, saya keluar. Dah tidur baru balik. Dah tidur baru balik. Terbalik. Macam tu. So mak saya nak nampak saya dah nampak mak saya susah. Tu bisa macam terfikir kan. Nak balik lah minta maaf kat mak kan. Minta maaf kat ayah kan. Macam orang cakap berkumpul. Saya nak minta maaf dengan apa yang saya buat ni kan. Sebab selama saya nakal tu saya tak minta maaf kat orang. Saya memang rebel je. Macam Tak pernah. Saya rebel Raya pun tak. Salam raya pun tak. Saya jenis rebel je. Faham maksud saya? Betul saya macam terfikir. Bila dah terfikir benda tu, saya nak balik rumah. Pagi tu kot. Saya lepak lama kat situ. Saya terfikir panjang. Saya nak balik. Masa saya nak balik tu, dalam saya nak on the way ke rumah tu, kakak saya call saya. Apit. Diorang family saya panggil saya Apit. Semua panggil Apit. Apit. Kakak saya nombor berapa kan? Call saya nombor 4 tak salah saya. Apit. Nak bagi tahu kau ni. Cakap kenapa kan? Bunyi nada dia dah nada sebab lah. Saya cakap, macam something ni kan. Saya dah tak sedar hati lah. Cakap kenapa kau jangan main dengan aku kan. Kau balik rumah tak? Cakap nak balik lah ni, nak jumpa mak dengan ayah. Cakap asal kau nak balik rumah pula? Kau bukan enjoy dengan kawan kau ke? Kakak saya tiaw balik lah. Tiaw balik. Saya macam tak nak balik lah kan. Saya tak kisah lah, saya nak balik juga. Saya cakap kan. Cakap tak lah balik. Mak kat mahkamah tu dengan ayah. Saya dah jam lah. Mahkamah. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Saya macam mahkamah. Saya fikir lama. Lepas tu saya balik lah juga. Saya balik rumah. Tak ada orang kat rumah. Saya call kakak saya. Mana ada orang semua? Saya tak beritahu kan. Lepas tu kakak saya call lagi sekali. Dia cakap saya, sebenarnya mak ayah dah cerai. Time tu saya punya hancur. Saya punya rebah bumi tu, jangan cakap lah. Sebekecai-kecainya saya. Jujur saya cakap lillahi ta'ala. Sampai hari ni saya terngiang-ngiang lagi. Saya punya rasa menyesal. Saya dah lah tak ambil tahu pasal family saya, adik-adik saya. Tiba-tiba bila kita nak fix balik benda tu, nak patah balik tu, dah tak ada lah semua benda. Benda yang saya cakap 360 tu, dah tak ada. Dah tak sempat saya nak capai. Saya dah tak sempat. Macam apa, yang mak saya punya sayang saya tu, bapak saya sayang saya tu, bonding saya dengan family tu, dah tak ada. Tak sempat nak fixkan balik. Tak sempat nak betulkan. Saya tak sempat nak jumpa mak bapak saya minta maaf dalam keadaan yang mak bapak saya still together. Betul. Saya dah tak dapat rasa bonding tu lah. Nanti saya memang saya cakap dulu, saya tak marah. Saya cuma macam, betul ke ni Saya tak blame family saya tau. Saya tak blame kenapa diorang berpisah time dah umur macam ni semua. Sebab blame diri sendiri. Saya blame diri saya sendiri. Sebab ni semua silap kau. Kau yang decide buat benda ni, kau yang jauh dari family kau. Sampai family kau sendiri dah jadi macam ni pun kau tak tahu. Dia punya hancur pun. Time tu saya memang mental saya jangan cakap lah. Dalam daripada fasa tu lah mental saya paling teruk sebenarnya. Macam-macam lah saya cuba. Orang cakap time tu saya patah balik. Saya dah geram sangat, saya patah balik. Saya still buat tattoo balik. Saya dah geram time tu. Tapi kali ni yang orang cakap, saya pergi buat tattoo tu untuk lepaskan stres, lepaskan sakit, geram. Saya dah tak rasa sakit dah buat tattoo. Orang cakap padahal tattoo ni sakit. Jujur saya cakap, tattoo ni memang sakit. Sampai saya pergi buat tattoo tu, saya dah tak rasa sakit dah. Saya macam, apa aku nak buat lagi sakitkan diri aku ni Saya nak torture diri saya pula. Itu yang saya attempt benda tu pula. Suicide. Tapi sempat saya jangan. Jangan. Sakit jangan. Ini sakit sangat. Jangan. Lepas tu saya macam start daripada tu saya dah start slow. Start daripada tu lah mental saya cakap torture kan. Saya dah start. Tapi walaupun family saya tu dah berpisah, saya cuba lagi. Saya try hard lagi nak berbaik dengan family saya. Masa macam tu nak betulkan keadaan lah orang cakap. Masa tu dah kena work hard
pergi jumpa abah lah. Betul. Yang mana yang dulu sebenarnya boleh Sebenarnya je. boleh sekali, betul. Boleh sekali Boleh kan? sekali. Tapi walaupun orang jauh, maksudnya walaupun duduk sekali, tapi kalau status orang tu dah tak sekali, dia punya feeling tu dah tak sama lah. Sebab dia dah title bercerai kan. So saya macam itulah benda cakap, benda yang paling menyesal dalam hidup saya lah. Dah lah kita nampak muka mak bapak kita kecewa, satu hal. Bila kita nak patah balik, nak betulkan keadaan yang muka kecewa tu, diorang tak terbeza lah. Itu yang saya punya, saya hancur-hancurnya saya rasa tu kan. Saya jadi memberontak kat sebenarnya time tu. Saya macam marah. Tapi bila saya fikir balik, ni mungkin jalan Allah tu kan. Mungkin dia yang susun macam ni. Kau akan rasa macam ni hidup kau. Mungkin dia yang susun. Saya terima je lah. Lepas tu start daripada tu lah. Saya slow. Saya ambil positif je. Ada je saya pergi masjid, orang pandang saya atas bawah. Saya tengah takbir, apa orang cakap takbir takbir pun boleh pusing pula kat belakang. Saya macam tak apalah, sebab saya tak boleh nak marah kenapa dia pandang saya macam ni. Sebab saya yang decide untuk orang pandang saya macam ni. Saya yang decide. Saya yang buat macam ni. That's powerful bro. Saya yang cetuskan. Kalau orang nak kutuk kat saya pun, dia kutuk tu sebab apa? Sebab saya yang pencetus benda tu. Saya yang buat benda tu. Kan faham maksud saya kan? So saya tak boleh nak marah. Saya tak boleh nak marah orang pandang hina kat saya. Saya tak boleh nak marah orang sound saya, engkau benda lah budak jahat semua. Saya tak boleh nak marah benda tu. Saya kena terima. Banyak muhasabah diri. Betul. Muhasabah sendiri. Saya kena buat macam tu. Dia orang yang macam ni sebab apa? Sebab salah aku. Salah aku. Dia ni family aku macam ni sebab apa? Sebab salah aku. Betul. Banyak muhasabah diri. Saya akan blame diri saya dulu. Sebab saya takkan point dia, asal aku macam ni, yang busuk je otak kau. Tak. Dia fikir macam tu sebab dia nampak dulu kat saya. Saya yang buat dulu. Macam tu. Saya akan buat macam tu. So, bila dah lama-lama, tu orang cakap, journey dia tu dalam fasa saya betulkan diri saya tu, memang sangat banyak dugaan. Masa minta maaf dengan mak ayah tu macam mana, Syati? Saya jumpa, tapi nak cakap, diorang tak benci saya tau. Diorang tak pernah buang saya daripada family. Diorang tak pernah hina saya, tak pernah saya cakap anak jahat lah. Cuma kena rembat je lah awal. Kena rembat tu memang of course lah. Getah paip belah empat ke apa, memang tu memang. Kalau terima je, dah tak tu. Okey lah, jom lah pergi makan. Kalau macam tu pelik pula betul, je dah. Betul. Dia jadi macam pelik pula. Lepas tu mak saya dah start melawak dengan saya pasal itu saya. Tak tambah bunga ke? Dia akan pakai ayat bunga. Tak tambah bunga ke? Dia start bergurau. Okay. Saya faham dia bergurau. Tapi dalam masa yang sama, dia punya nada tu, kecewa. Saya faham. Nada dia kecewa. Tapi saya still fix. Walaupun sampai hari ni, saya dengan mak saya okey je. Mak saya, ayah saya okey je. Saya pergi jumpa, kadang lepak ayah saya semua kan. Tapi bro nak tahu momen bro jumpa mak masa minta maaf tu. Nampak lah muka diorang tu. Saya tak. Macam mana? Masa tu bro jumpa, bro nak bagi tahu. Saya tak cakap yang saya minta maaf. Macam mak, saya tak cakap macam mak Apip minta maaf, Apip buat macam ni. Saya tak cakap. Tapi saya betulkan diri saya. Sebiar orang nampak yang saya tengah betulkan diri saya. Dengan cara macam tu. Dengan action saya, betul. Dan datang selalu melawat, saya melawat tanya dia, khabar. Betul. Saya beli makan kat dia, lepak makan, bawa keluar jalan. Cara macam tu saya counter balik. Saya jenis tak bercakap. Dalam family saya jenis tak bercakap. Saya pendiam. Kalau nak cakap minta maaf tu, paling berat lah kat mulut saya. Saya ni memang jenis ego tu memang cakap tinggi lah. Walaupun salah sendiri, saya punya ego tu memang tinggi. Sampai sekarang? Sampai sekarang tu, sekarang tak lah. Sekarang saya akan willing lah minta maaf. Tapi macam dengan family tu saya cakap, saya pakai action saya tu, saya buat benda tu. Saya jumpa ayah saya. Padahal dulu saya kalau nak jumpa ayah saya, memang saya lari. Kalau ayah balik, saya lari. Ayah saya balik pergi kerja, baru saya balik. Memang saya lari. Saya akan jauhkan diri saya daripada family. Sebab saya ni punya saudara mara belah mak saya. Memang orang cakap, orang-orang berada-ada lah. Macam pakcik saya tu custom, polis. Dua pakcik saya tu polis. So memang orang cakap family yang nak compare dengan family saya ni, family saya biasa-biasa je. Dapat pula anak macam ni package. Orang cakap, lagilah mak bapak saya tu pening kepala nak bela saya. Tapi dia tak pernah hina saya, dia tak pernah benci saya. Dia orang still tegur saya kan. Mak saya pun kerap tegur saya, buang lah kan, bila nak buang. Benda tu boleh padam ke tu? Sebab orang tu dia tak tahu. Ni masa dah separate? Masa dah separate. Masa dah rapat-rapat lah. Masa rapat dah cuba balik. Dia tanya je, bila nak buang tu, nanti nak kahwin macam mana? Dia macam, apa? Cakap kat mak, saya terang kat dia, yang ni boleh buang. Cumanya adalah kos-kos dia nak buang kan. Cuma Apip dalam, simpan lah slow-slow. Apip simpan slow-slow, Apip akan buang mana yang boleh. Yang tak boleh tu Apip tutup. Saya terang kat dia, biar dia faham benda tu. Sebab mindset orang tua ni, dia tak tahu pun yang tattoo ni ada boleh padam macam moden sekarang ni. Dia tak tahu pun ada wujudnya sistem laser tu semua kan. Dia tak tahu pun benda-benda tu semua. So saya terang dia pun faham.
Tapi dalam faham pun dia still menyirap kat saya sebenarnya. Dia kecewa juga dengan betul. saya. Once orang tua dah kecewa, dia Betul. kecewa lah. Dia Tapi kecewa betul. saya percaya yang bila dia nampak anak dia perubahan yang lebih baik, saya rasa itu dah cukup untuk curekan dia pelan-pelan. Betul. Ya. Sebab previous ni pun saya kerja kat Thailand. Bulan 10 sampai bulan 4 kata saya. Saya kerja kat Thailand sekejap Tahun sebelum lepas? tahun lepas. Oh. Maknanya saya baru balik ni. Saya baru balik 2 bulan. Saya mengajar orang kat sana kan. Lepas tu Mengajar? saya installer. Saya kerja installer. Saya buat wrapping kereta. PPF semua. Saya mengajar orang buat benda tu. Saya mengajar orang. Sekarang pun still lagi sekarang saya masih buat benda sama. kerja dengan orang atau bisnes sendiri? Kerja dengan orang. Tapi kalau macam orang nak pakai untuk mengajar tu, saya pergi lah. Saya buat macam tu juga Tapi sekali. banyak di Malaysia atau luar? Yang saya dapat Thailand ni first saya dapat Thailand. Tapi Malaysia ada je 2-3 orang. 2-3 kedai yang buat. Mengajar Boleh mengajar. saya ambil tu, benda tu macam part time saya lah. Sebab saya memang, jujur cakap, saya memang jenis suka cari duit. Saya lagi prefer cari duit. Sebab saya dah banyak buang masa dengan dulu. Saya dah hura-hura dapat duit seketul macam ni, habis macam ni. Memang orang cakap, nak cakap duit tu tak berkat tu, duit tu berkat je kerja elok kan. Tapi kita habis kat tempat tak sepatutnya. Mesti tak ni masa tu tak fikir nak Tak fikir, bersedekah, betul, nak tak fikir, berzakat, betul, nak keluarkan betul. zakat masa Betul, bulan tak Ramadan ke, tak zakat fikir. harta. Lantak tu lah. Dia fikir macam tu. Lepas tu kerja tu jangan cakap macam-macam kerja saya pernah buat. Pernah kerja kilang perabot. Macam-macam. Kerja kedai pizza, bartender saya pernah buat juga. Bartender. Macam-macam lah kerja saya pernah buat. Memang saya jenis suka cuba benda baru. Yang bidang ni je yang saya melekat lama. Dekat 8 tahun lah. Yang rapping kereta ni. Rasa dekat dengan ataupun ada seni sebab dia ada seni dia. Dia seni, betul. Saya minat sebab benda tu berseni kan. Benda tu detail, saya minat. Suka detailing, saya OCD. Saya OCD. Saya tak boleh benda tu sengit sikit. Saya tak boleh. Saya memang macam tu. Sebab saya rasa mungkin saya terbiasa dengan bapak saya kot. Sebab bapak saya pun jenis pattern dia. Walaupun saya turun bawah nak pergi buang sampah, baju yang saya pakai tu kalau berkedut, bapak saya suruh gosok. Bapak saya punya pattern. Dia memang jenis kemasnya orang, bapak saya. Kecil je bapak saya, kalau jadi sekolah saya kecil je. Saya ikut bapak saya rendah kan. Ikut bapak saya. Dia jenis kemas bapak saya. Sebab tu cakap didikan yang bapak saya bagi, mak saya bagi tu memang cukup. Cuma saya ni yang masalah. Faham. Saya masalah. Tadi jumpa mak, lepas tu jumpa ayah macam mana? Jumpa ayah macam tu juga. Jumpa ayah, saya dah lama tak jumpa dia. So sama juga, tak ada perkataan maaf tu, tak ada? Tapi saya jumpa dalam keadaan yang tanya khabar dia, sihat ke, saya bawa dia pergi makan ramai-ramai. Saya dapat gaji macam tu, saya bawa dia pergi makan ramai-ramai. Seronok lah saya tengok family saya berkumpul. Sekali mak dengan ayah. Mak adik-beradik. Diorang still lagi okey? Diorang okey je, diorang boleh jumpa. Cumanya tak together lah. Sebab ayah saya dia tinggal dengan kakak saya. Lepas pisah tu dia tinggal dengan kakak saya. Tapi saya lantak lah korang bercerai ke apa kan. Aku nak pergi makan korang kan. Nak rasa feel tu balik kan. Saya bawa orang pergi makan. Seronok lah saya rasa nampak anak untuk buah kepuasan saya. diri sendiri pula. Okay. Rasa dia benda tu macam biasa. Bagi orang macam, alah ni nak bodek ni. Kalau kakak saya punya pattern kan. Ni nak bodek dia ni. Tapi sebenarnya saya nak rasa bonding tu je. Yang mana yang aku dah terlepas 10 tahun yang lepas. Yang mana yang saya terlepas tu nak rasa bonding tu. Sekarang pun saya kerap je buat macam tu. Macam saya habis gym ke apa, saya pergi lepak dengan ayah saya sekejap. Pergi jumpa dia. Sebab ayah saya dekat-dekat je. Dekat area Masa Maju semua je. So dekat-dekat dengan saya pergi jumpa dia apa semua. So dengan adik-beradik sekarang okey? Okey, adik-beradik saya pun okey. Kakak-kakak saya tu gangster sikit sebenarnya. Diorang kalau mak bapak saya bantai saya, diorang lah tag team. Sebab mak saya ni dia lain wrestling. Dia memang hantu wrestling. So kalau dia bantai saya tu memang sebiji macam wrestling. Memang sebiji macam wrestling. So kakak-kakak saya akan join. Tapi diorang okey lah dengan saya. Diorang tak pernah judge tu, tak ada apa. Cuma diorang tegur dengan cara halus saya bagi kan. Dadah lah tu. Kakak-kakak saya dadah lah tu. Stop lah buat benda macam ni kan. Tak malu ke? Kakak-kakak saya ni jenis yang mulut dia lantang, mulut dia agak pedas. Faham. Tapi dia diorang selalu tegur saya. Tak pernah lah. Family saya ni tak pernah lagi yang macam hantar engkau lah nak buat apa. Tak pernah lagi cakap macam tu. Diorang memang akan cakap dengan saya benda yang jangan-jangan. Macam tu. Yelah, stigma orang, pandangan orang pada orang yang bertatu ni, macam saya rasa saya ada sebut awal tadi tu, nampak, yelah, mesti orang punya persepsi tu, ini gangster. Lepas tu orang nampak macam, ada orang nampak tak bersih. Betul. Kan? Betul, comot lah dia ni. Comot betul. Kan? Comot lah nampak dia ni. Lepas tu diorang akan ada nampak benda ni, dia ni
dia ni tak profesional lah. Hmm. So macam mana bro masa bekerja, Saya counter situasi benda tu. bekerja yang Oh, bro saya counter. counter balik benda-benda yang macam ni? Ada ke pandangan-pandangan orang Pandangan yang tu, dengar-dengar daripada telinga tiba-tiba dia ni bercakap, dia tu tattoo, dia tu kod-kod lah. Mana nak pandangan tahu? tu, macam nak cakap, pandangan, cara apa orang cakap, sekeliling saya lah orang cakap. Sekeliling orang pandang saya tu memang orang pandang hina lah. Jujur cakap, memang orang pandang hina. Kalau orang pandang kita tu, pandang biasa kita tahu kan. Kalau dia pandang yang sambil kutuk tu, orang cakap mata dia je kutuk kita tu. Dia macam Itu pedas tu. Tapi banyak je. Saya selalu kena benda tu. Tapi saya lantak kau lah. Saya- macam mana lantak engkau lah. Macam mana bro handle Saya benda? pacak benda tu kan. Macam saya cakap, saya tak boleh nak marah dia. Sebab saya pencetus benda tu. Apa-apa macam orang pandang saya pelik ke, orang pandang saya hina ke, Aku saya yang buka aib aku sendiri ni. saya macam- yang buka aib sendiri. Saya yang buat sendiri saya macam ni. So itulah yang saya akan dapat. Saya dah pacak mindset tu dalam otak saya, dalam kepala saya. Biarlah orang pandang saya macam mana pun, jangan marah orang tu. Sebab saya pencetus dia pandang saya macam tu. Saya punca yang dia akan cakap buruk pasal saya. Kalau macam saya buat macam ni, silap saya. Tapi kalau dia pandang saya dan dia bercakap macam tu silap dia. Faham maksud saya? Faham. Itu saya biasakan diri saya dengan benda tu. Macam side saya. Tapi yalah dalam jangka masa yang lama, so sikit sebanyak benda tu akan juga dia yalah bila kita sabar. Betul. Sabar. Dia lebih-lebih orang cakap. Sabar. So benda tu akan meletup juga. Betul. So, Dia ada dia. Sekejap sebentar. Oh ya, sila. Dia macam mana? Dia ada je saya rasa macam kadang tu rasa macam nak tumbuk je mulut kau ni kan. Geram je. Geram tu ada geram ya. dia. Tapi Geram tu ada. saya tak boleh benda tu. Saya lawan. Pernah terlepas? Tak pernah. Selama saya dalam orang cakap musabar diri tu, banyak kali je saya macam menguji lah kau ni. Dia orang cakap lagi kita nak berubah tu, lagi ujian kuat kan. Betul. Jangan cakap lah makcik-pakcik tu, jangan cakap. Tapi saya tak boleh nak marah. Bila saya kena macam tu, macam ada macam makcik ni bawa anak dia, tu anak dia pandang saya. Budak-budak je ni suka dengan saya tak tahu apa masalah dia. Tapi budak-budak suka dengan saya. Diorang dah nampak saya kan. Diorang akan pandang saya lama tengok saya. Saya pula jenis menyakat. So bila saya menyakat tu, mak bapak diorang ni akan takut saya. Dia akan rentak anak dia apa semua. Macam saya nak culik pula anak dia. Macam tu. Tapi saya jenis macam saya terima lah kan. Apalah. Kita pun macam ni Kita pun macam ni. Saya tak boleh buat apa lah. So saya macam dalam macam tu lah, saya macam accept je benda tu slow. Penerimaan orang tak boleh nak ubah. Apa orang pandang kat saya pun, orang ni pandang saya baik ke, pandang saya jahat ke, saya tak boleh nak ubah benda tu. Sebab tu penerimaan dia kat saya. Kalau macam saya tahu diri saya macam mana. Saya tak cakap saya baik, saya tak cakap saya jahat. Saya je tahu diri saya macam mana. Tuhan je tahu saya macam mana. Saya pacak benda tu je dalam otak saya. Ada girlfriend? Sorry. Ada. Ada. Macam mana bro rasa tak benda ni satu penghalang? Kayaknya yalah Dia penghalang. bukan girlfriend je kan. Family dia. Nanti dengan family Betul. dia nanti akan nak kahwin dengan dia. So ada rasa benda ni jadi satu penghalang. Ada juga sebenarnya. Ada. Dia ke arah yang macam aku nak jaga anak orang ni kan. Yeah. Aku macam ni, macam mana aku saya dah settle counter dengan family saya. Tak habis pun orang cakap, tak habis pun counter family saya ni yang silap saya. Benda baru pula, orang baru pula saya nak counter. Itulah yang saya cakap, yang next stage ni agak mencabar. Mungkin ujian saya lepas ni akan lagi mencabar. Ada lagi. Mungkin saya dapat rasa lah yang ujian saya akan ada lagi lepas ni. Saya bukan dekat sini je, bukan saya punya sedar tu setakat ni je. Ada lagi benda yang akan jadi ni. Saya kena standby, prepare diri saya. Saya dah pacak mindset macam tu lah. Macam mana preparation tu? Preparation tu saya kena, jangan orang cakap, kalau saya dah dekat jalan yang lurus ni balik, preparation saya tu jangan tersasar kali ni. This time jangan tersasar lagi sekali. This time straight je. Biarlah jalan tu berbelok-belok ke, buat batu ke. Kalau tayar tu pecah, jalan je kaki. Macam tu. Saya dah pacak letak saya siap-siap macam tu lah. Ni nekat betul-betul, azam nekat. Memang saya dah tak nak dah buat benda ni semua kan. Memang saya dah, orang cakap dah muak lah benda macam ni semua lah. Saya dah muak lah. Sebab dah cuba kan. Betul, sebab pucuk pangkal dia silap memang datang dari kita. Bukan daripada orang. Bukan orang yang macam orang cakap mesti buat tattoo orang suruh ni. Tak, dia sebenarnya diri kita. Diri kita. So, itu yang saya cuba kuatkan lah diri saya sekarang lah. Tapi in the way tengah dalam relationship ni, jumpa juga family Jumpa je. Penerimaan tu alhamdulillah tak ada masalah. Okay, so maksudnya untuk ke next stage tu InsyaAllah
lagi seram lah juga. Lagi seram. Penerimaan orang alhamdulillah okey, tak ada masalah. Setakat ni tak ada Tak pernah masalah. ada isu, tapi kita tak tahu kan. Ya, Walaupun dia betul. diam, kita tak tahu. Betul. Cuma kita, tu saya cakap saya kena prepare benda tu. Saya tak tahu apa yang saya akan dengar, apa yang saya akan hadap. Tak tahu. Walaupun dia senyum depan muka saya sekalipun, saya tak boleh nak jaminkan itu senyum tu ikhlas ke tak. Faham maksud saya? Faham. Sebab hati orang lain-lain. Saya tak boleh. Semuanya saya kena bersangka baik je. Bersangka baik je. Kalau dia, contohlah kalaupun dia senyum sekalipun sebab terpaksa, tapi dia nampak saya macam ni sebaliknya, saya kena terima lah benda tu. Itu yang benda saya kena prepare mental saya. Sebab kalau saya lose track lagi kali ni, saya dapat jamin lagi worse je benda ni jadi. Saya percaya satu benda. Bila kita ikhlas, kita sendiri, kita datang dengan ikhlas, kita nak berubah, kita nak buat sesuatu benda tu, kita ikhlas and kita straight and kita pacak macam bro cakap dia, memang betul-betul pacak, memang set dalam mind and percaya Allah ada dengan kita. Aura tu saya percaya akan dapat dekat orang sekeliling juga, bro. Betul. And dia orang, penerimaan dia orang positif ataupun negatif tu pun datang daripada aura bro juga. Betul, faham. So saya percaya tu. Saya rasa yalah ujian of course akan ada. Akan ada. Dia takkan stop. Dia takkan stop. Kan? Macam graf saham kan. Betul. Ni naik, best. Dia akan turun balik. Dia akan gelombang dia akan ada. Dia akan ada dia punya liku-liku dia tu. Haywire dia, roller coaster dia ada. Akan ada. Cuma betul bro cakap. Prepare and saya percaya kalau bro positif and tanam benda tu kuat-kuat and berserah pada Allah. Sebab kita usaha je bro. Betul, kita usaha. Semua dia yang kita doa and kita tawakal. Betul. Kan tawakal kita surrender lah. Kita serah. Ya Allah tangguh, aku dah usaha untuk buat sehabis baik, untuk aku ubah diri aku. Betul. And aku dah berdoa, aku dah minta tolong daripada engkau. And sekarang ni aku serahkan pada engkau. Betul. Kan mudah-mudahan itu yang saya pacak mindset saya. Macam langgar je kali ni, tapi kali ni jangan lose track. Serah je kat dia. Apa kau buat tu buat je. Buat je contoh macam nak betulkan diri. Kalau sekali ada orang macam dugaan ke apa, straight lagi hiraukan. Kadang-kadang jujur saya cakap, Lila taklah cakap, saya tak buka aib saya sendiri, tapi kadang-kadang pun saya ada terasa macam dia goyah sikit iman saya tu. Sebab iman saya ni nak cakap, kita manusia kan. Up and down. Saya pula dah terbiasa dengan benda-benda macam tu, dengan culture macam tu, keluar melepak apa semua kan. Minum tu jangan cakap lah. Dia kadang-kadang tu bergoyah je iman saya macam mana ni kan. Ada juga sempat dia jangan saya rasa bosan je. Jangan saya ada masa lapang. Sebab tu saya busykan diri saya. Sebab tu saya buat sampai 2 kerja. Itu usahanya. Saya nak distract diri saya, nak bagi betul-betul penat. Saya tak nak layan kepala saya jahat ni. Kepala jahat ni kan. Saya penatkan diri saya. So cukup time saya tidur, esok saya ulang benda sama. So saya akan kat track yang sama lah. Saya kat track sama. Girlfriend bagi kekuatan. Dia supportive lah. Supportive betul. Memang akan tegur. Dia jenis banyak communicate, bagi tahu. Tak pernah lagi yang dia cakap macam dia galakkan buat benda macam ni lah. Kebanyakan dia akan suruh saya duduk kat track saya tu. Jangan berganjak. Duduk kat student diam. Macam tu lah maksud saya teguran dia tu. Tegas. Yang nak saya duduk kat jalan yang saya sekarang kan. Betulkan diri saya. Macam tu lah. Padu. Jadi ada apa nasihat pada orang lain? Mungkin yelah dia orang terfikir juga apa yang Shoti nak sampaikan pada diorang yang berpandangan negatif pada orang-orang yang macam kita. Macam kita. macam bro. Mungkin bro ada pesanan-pesanan. Pesanan ni. Kalau orang pandang negatif tu tak ada apa cakap. Tak ada apa-apa nak. Tak ada apa-apa nak cakap sebab silakan je lah. Tu hak saya. Bukan hak itu saya. Hak masing-masing. Tu hak masing-masing betul. Macam tapi kekurangan menilai orang lah. Kenal orang. Sebab separuh orang point dia saya buat live pun sebab dia macam contoh orang yang tak bertetu macam saya ni nak bercakap dengan orang yang bertetu ni, diorang ni ada macam gap, ada dinding tu. Faham. Diorang takut, tak pun diorang segan. So sebab itulah saya live. Saya galakkan orang tanya saya. Saya nak orang tanya. Saya tak nak orang ada mindset yang budak jahat ni. Saya nak buang jap blok tu kan. Biar tanya je saya apa benda saya nak jawab. Apa benda saya akan jawab. Macam tu. Buang mindset yang
terlampauan nilai orang tu kan. Sebab tak semua orang pun yang macam, jujur saya cakap, saya tak cakap macam saya cakap tadi, saya tak baik. Tak semua orang pun yang macam silap saya ada silap saya macam ni. Silap orang tu macam tu. Dia ada dia punya pattern dia sendiri. Cumanya nampak dengan tak. Nampak dengan tak. Betul, masing-masing Ah, ada silap, betul. masing-masing ada aib. Tinggal Betul. lagi sekarang ni yang mana yang aib Allah masih lagi tutup tu, simpan baik-baik. Betul. Doa lah benda tu. Betul. So bila kalau katalah ada yang macam sahabat kita yang sebelum-sebelum ni, bukan Shorty je, yang sebelum-sebelum ni bukan pasal tattoo semata-mata, dan ada yang benda-benda lain. Betul. So jangan judgemental. Betul. So benda-benda yang macam tu, betul Shorty? Betul. Jangan macam orang cakap Tuhan tu dah tutup. Yeah. Kita jangan nak buka-buka macam saya ni, saya pergi rebel sangat pergi buka. Macam tu lah. Yang kita pun betul juga. Kita jangan buka, jangan buka lah aib apa-apa. kita. Ya, Apa yang kita macam silap kita buat tu, jangan seronok orang cakap. Dah tahu benda tu buat silap, tapi jangan terlampau bangga dengan silap tu. Sempat bangga Simpan. Sempat bangga Sempat bangga dulu kalau masa awal-awal saya buat tattoo tu. Dia punya bangga lain tu rasa dia tu. Sebab rasa macam sebab saya duduk flat. So dalam flat tu saya seorang, saya dengan kawan saya nama dia Kek Oi. Okay. Saya dengan dia je yang bertattoo. Kita orang sebenarnya 3 orang. Seorang lagi baru meninggal tahun lepas. Innalillahi wa inna ilaihi. Meninggal tahun lepas. Sama je macam kita orang juga. Kawan baik. Kawan baik kat. Memang nakal lah. Yang seorang ni baru meninggal tahun lepas. Tahun ni raya. Seminggu sebelum raya. Raya Aidilfitri. Raya Aidilfitri, betul. Seminggu sebelum raya. Nama dia Ghaffar. Itu memang kita orang punya kawan daripada kecil lah. Kawan saya daripada kecil. Tiga-tiga ni memang kawan daripada kecil. Memang apa-apa kita akan bertiga dulu. Kalau nakal-nakal ni semua kita memang akan bertiga lah. Yang jadi resap ni kita orang 3 orang lah. Yang seorang pula yang KO ni, nama dia Khairul Azhar. KO ni pula dia dah join tablik. Dia dah tablik sampai ke Mexico semua dah. Dia dah sampai Mexico semua. Dia dah buang tattoo dia. Dia dah buang tattoo dia. Dia dah join tablik. Dia ada roja saya ajak saya join tablik lagi semua. Cumanya kalau saya join dia, saya tak ada main income tu untuk saya bayar rumah mak saya apa semua tu. KO ada? KO ada. Dia main saham? saya tak sure apa dia buat, tapi dia ada dia punya sendiri lah. Mungkin rezeki dia kan. Rezeki saya tak tahu. Dia ada ajak saya. Saya pun ada fikir-fikir nak join juga apa semua kan. Saya tunggu masa je cakap. Tunggu masa je. Okay. Ada dia ajak juga. Ada dia ajak juga. Ada dia ajak lepak semua. Cumanya masa saya tu nak jumpa dia tu, aduh susah tu. Dia macam mana? Ada cerita kan? Dia macam mana? Dia berubah tau. Dia pun sebab dia kahwin kot tak salah. Dia bagi tahu saya, dia slow tu sebab mak dia pergi umrah. Mak dia pergi umrah, lepas mak dia pergi umrah tu dia start slow. Dia dah tak lepak dengan saya, dia jauhkan diri daripada saya. Tapi saya faham lah, dia jauhkan diri tu ke arah kebaikan tu saya faham. Saya tak ada rasa macam dia buang saya ke apa. Saya tak ada pun cakap kau caca baik, tak ada. Saya faham. Dia punya side dah habis lah. Side nakal-nakal dia dah habis, zaman dia dah habis. Dia nak sini sebab dia dah kahwin semua kan. Dia dah, lepas daripada dia jauhkan saya, dia dah kahwin semua. Saya faham benda tu. Saya tak pernah blame dia. Jumpa pun saya bertepuk tampar dia. Tapi communicate still? Still macam biasa. Tak ada saya anggap dia tu dah putus kawan dengan saya. Tak. Tak ada? Tak ada. Saya faham dia punya zaman dia dah habis. Dia pun dah ke arah lain. Saya pun ada ke arah saya juga. Saya ada mission saya, dia ada mission dia. Masing-masing. Tapi kat tempat yang sama kita nak pergi. Betul. Yang tu lah. Padu. Biasanya kalau dapat lepak dengan dia orang ni mesti kelakar. Diorang ni mostly diorang kelakar. Diorang ni nak cakap. Tapi mostly bagi saya, yang bertattoo ni sebenarnya kan, dia tak ada pun gangster pun sebenarnya. Kebanyakan kalau nak cakap zaman sekarang ni lah. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu je. Kalau nampak yang tattoo tu betul-betul hijau-hijau tu, itu je memang dalam penjara. Memang yang legit dia tu memang ada something. Tapi kalau setakat tattoo yang kita tengok betul-betul gelap, macam saya ni memang gelap, memang kedai buat. Boleh terang-terang. Kalau kedai buat ni, chance dia gangster ataupun tak tu 50-50. Kita tak boleh balance. Dia ni gangster ke dia minat seni? Dia minat art tu. Ataupun dia ni rebel. Macam tu lah. Lebih kurang. Sebab mostly nak jumpa orang yang bertattoo legit gangster susah. Sebenarnya yang tak ada tattoo ni lagi gangster. Jujur saya cakap. Sebab saya macam-macam kan. Saya kenal orang semua kan. Jujur saya cakap. Macam-macam. Dah faham dah. Saya dah faham dah dia punya pattern orang macam mana. Kita tengok orang tu. Janganlah kacau dia ni. Janganlah kacau dia ni. Macam tu. Sebab kita dah terbiasa dengan benda-benda macam tu. Betul lah. Tak payah nak tunggu ada tattoo baru nak betul, gangster je lah. Tapi budak-budak sekarang diorang terbalik pula. Itu yang saya takut sekarang ni. Budak-budak sekarang ni, contohlah diorang buat tattoo lah sekalipun, buat tangan. Dia lah paling kuat. Pemikiran diorang bila bertattoo tu buatkan orang takut. And dia rasa orang pandang degah apa semua. Sebenarnya tak. Dia
Macam saya lah, kalau macam saya pandang, sebab saya memang dah lama bertattoo kan. Kalau saya pandang budak-budak yang baru buat tattoo ni, saya pandang macam walaupun dia buat gah semua, kalau ikutkan hati memang kena menampar lah. Tapi Asal kau kenapa bodoh macam ni? sangat ni? Kenapa macam ni? Kenapa kau, Ah, kau kenapa? buat? Kau tahu tak benda ni kalau kau dah datang sampai macam aku rasa hancur macam mana. Benda ni menyesal, orang cakap menyesal yang makan sampai mati. Saya jujur cakap, lillahi ta'ala saya cakap, walaupun saya tengah recover dengan keadaan ni, benda tu setengah-tengah kat kepala saya. Saya punya kecewa tu, saya punya riak muka mak ayah saya tu kecewa. Masih lagi Dia tengah-tengah ke tak? Dia pusing-pusing je. sampai Dia sekarang. bila benda tu rasa yang buat saya rasa lagi macam tak ada chance ke aku nak hilangkan benda ni. Sebab saya dah nampak benda tu. Dah nampak vision yang menyesal macam mana kan. Itu yang saya takut sebenarnya. Oh. Separuh orang dia memang buat tattoo sebab putus dengan awet. Okay, buat tattoo, buat nama. Saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi janganlah kalau janganlah buat tattoo ni, jangan. Saya memang tak galakkan. Jangan buat lah. Senang cerita, jangan buat. Jangan terfikirlah buat tattoo. Yelah, dalam kita pun, agama kita pun dah Betul, cakap kan, memang benda tu jangan. Betul, jangan. Haram. So tak perlulah ke arah tunjuklah cara rebel tu yang lain. Cari rebel yang lain. Jangan sampai rosak diri. Sebab jujur saya cakap, tukang yang buat tattoo saya ni, tattoo artist saya ni, nama dia Andy. Dia Chinese. Okay. Dia Chinese. Dia buat tattoo saya, tapi dia tak pernah ada tattoo. Faham tak? Dia punya tattoo, dia punya worst macam mana. Sebab mana-mana agama pun saya tanya dia, agama ni tak boleh buat tattoo kan? Dia cakap, mana ada agama boleh buat tattoo? You Muslim kan? Muslim pun tak boleh buat tattoo. Dia tanya saya balik, you betul mau buat tattoo? Itu masa first tattoo saya. Itu second tattoo saya. Second tattoo. Dia sound saya macam tu. You Muslim tak buat tattoo kan? Tapi ni betul nak buat ke? Oh, tukang tattoo pun tak ada tattoo. Tukang tattoo pun tak ada tattoo. Sebenarnya tattoo ni memang tak digalakkan pun sebab culture luar tu kan. Orang yang kita luar, terpengaruh dengan culture luar. Betul. Culture luar ni ada yang ada agama, ada yang tak ada agama. Macam kita Malaysia, walaupun dia Cina, tak semestinya dia atheist. Diorang still ada diorang punya kepercayaan. Kepercayaan diorang pun tak bagi buat tattoo. Diorang cakap macam tu kat saya. Tak ada agama yang boleh buat tattoo. Cakap. Tak galak kan. So dia macam, you betul nak buat ke? Dia tanya saya balik. Saya cakap, aku nak bagi kau duit ni. Aku nak bayar kau ni. Buat je lah badan aku. Apa pasal kau nak sekolah-sekolah aku? Diorang sendiri pun tak galakkan saya. Sebab tattoo ni memang worst. Memang benda yang cakap, benda worst lah orang cakap. Kalau lagi-lagi kita ni Islam lah. Senang cerita Islam tu jangan lah. Tapi kalau dah terkejal tu buat juga. Kalau dah terkejal tu jadi macam saya. Tapi iyalah, tak perlulah kalau katalah ada benda-benda yang bro, thank you so much. Saya rasa saya sendiri secara peribadi saya banyak belajar. Faham. Saya banyak belajar dari segi. Saya jenis suka kongsi sebab ni je, kalau macam saya rasa sebabkan nama invite ni lah saya dapat peluang nak cerita ni. Benda ni saya tak pernah cerita tau. Oh ya? Saya tak pernah cerita. Benda ni memang yang saya pendam sendiri. Perjalanan ni saya pendam sendiri je. Macam orang tak pernah tahu pun kenapa saya bertattoo ni, semua orang tak pernah tahu pun. Ni kira first lah saya terangkan ke orang. Jangan buat tattoo cakap. Jangan buat tattoo. Jangan buat tattoo. Itu. Jangan buat tattoo. Carilah benda-benda lain. Betul. Nak benda lain. Yalah, jadi putus cinta pun tak buat tattoo pun dia toreh tangan. Ya, betul. Dia pergi buatnya roti tangan dia pula. Janganlah. Tori betul tak kat gambar. Respect apa orang nak ismati kat orang. Tak faham. Tak faham macam tu. Aduh, subhanallah. So thank you Syati. Dah berkongsi pengalaman. Minta maaf kalau katalah ada benda-benda yang sensitif Syati. Tak apa. And mungkin dekat audience pun mungkin ada yang rasa yelah, kita sepanjang kita berbual ni mungkin ada yang tak selesa ke. Betul. Kita minta maaf. And benda ni bukan nak buka aib. Betul. Disclaimer lagi, ni bukan nak buka aib, bukan nak mengiyakan tattoo tu, bukan nak kata benda tu boleh. Kita tahu dalam Islam tattoo tu haram. Betul. Tak boleh, jangan buat. Jangan. So ini adalah datang daripada orang yang dah buat dan rasa menyesal tu macam mana. So inilah, that's why itulah tujuannya kita bawa Syoti untuk ni. And kita orang pun harap daripada SOAC sendiri harap pun tak adalah Syoti rasa yang kita datang sini nak buka-buka aib. Tak. Harap-harap tak ada lah. Niat saya datang pun memang nak berkongsi. Memang nak berkongsi. Saya tak nak orang yang tak ada buat itu lah, orang cakap jangan galakkan orang buat itu. Macam pasal aib tu pun saya tak rasa saya buka aib sendiri. Saya sekadar berkongsi je. Sekadar berkongsi. Saya tak nak
budak-budak sekarang kan, kita tak tahu. Melalui apa yang Syati lalu. Betul, orang nampak saya, abang ni buat tattoo semua. Ada je yang puji saya, cakap style-style semua. Saya tak terima pun komplimen tu. Sebab benda tu yang kau nampak, yang aku rasa kau tak tahu. Jangan buat tattoo lah. Cakap. Jangan. Benda-benda mengarut ni jangan. Alright. Okay, thank you Syati. Okay. Kita pun dah buat disclaimer. So ni semua lulus tayang Lulus tayang Lulus tayang. Okay, lulus tayang. So insyaAllah kita tak ada cut apa-apa. So kita akan tayangkan daripada awal sampai habis, InsyaAllah. Dan guys, macam biasa di hujung-hujung pesanan, jangan lupa untuk sentiasa buat baik dengan mak ayah, solat di awal waktu, dan jangan lupa untuk memberi wakaf, zakat, infak dan sebagainya. So kita jumpa lagi dengan tetamu yang seterusnya lepas pada ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.